Universal. Tengok abang kopi dah. Boleh tahan lah, teruk lah juga. Okey, customer kali ini daripada saya berjaya. Triumph Speed 3R 1050 single arm. Ya, single arm. Bukan Ducati ataupun Honda saja yang buat single arm. Triumph pun ada. Motosikal daripada British. Okay, settle Triumph sekarang. Motor rare ni VFR 750. Single arm dia lain sikit daripada Ducati. Jom kita settlekan ni. Digunakan nut yang lebih kecil. Ni customer dia minta kita tukar tayar baru depan belakang yang tayar dia dah ada. Single arm ni lain sikit. Tayar lama dia kita akan pasang ke motor lagi satu. Pakai nut. Motor rare juga. Nak tahu motor apa? Kalau sebelum Tengok. ni Ducati RS 250 NX dengan Triumph tadi pakai single nut kan. Kalau ini dia pakai 4 nut untuk kereta. Yang biasalah mula-mula kita pakai work dulu yang kecil ni. Kita nak overtop dia. Atau okey baru kita pakai yang dah parah. Okey, single arm. Ini memang pakai universal punya. Ini special lagi. Sama dengan speed triple tadi. Owner tengah test. Ini kita pakai yang sama baru boleh buat. Ini tayar yang paling keras aku pernah buat sebab dia 190/50. Tapi alhamdulillah naik juga. Nak buka 190/50, nak pasang 190/55 tayar sport touring. Backlight T30 ke T31. Kita tengah kita dah isi angin dah. Buat balancing, kita pasang lah. Sebab angin naik. Ini tayar depan tak. Jom. Maka settle lah 2 biji motor aku swap tayar. Dua motor yang agak jarang kita jumpa kat Malaysia. Sebiji Triumph Speed Triple R dan Honda VFR 800. Hai, okey, settle. Ke malam VFR dari petang sampai malam 800, baru settle. Speed Triple R single arm. Tipe single arm. Right. Dia tukar tayar baru. Ini swap tayar lama dia masuk sini. Baik, jom settle. Alhamdulillah. Apa lagi?